Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Prototype Channel. So hari ni kita kembali memancing di jeti mana ni? Jeti Monyet. Okey, hari ni hari Raya Korban yang kedua. Tapi tak kira Raya Korban kedua kot. Okey, hari ni kedai pancing pula. Kedai umpan semua tutup. Kedai pancing je buka. So kedai umpan tutup. Kita pergi beli udang dekat pasar dalam 5-6 ekor. Kita turun pancing. Sebenarnya saya nak cari umpun-umpun, nak mancing kat tempat lain, tapi umpun-umpun tak ada. Kedai pancing pun, kedai umpan pun tutup. So kita pancing lah kat sini. Kat sini pun macam tak ada orang kat sini ni. Sebab kedai umpan semua tutup kan. So saya beli udang kat pasar tadi. Saya singgah beli udang dalam RM3, RM4 je. Saya tak beli banyak pun. Okay, kita pancing lah kat sini. Tu ada orang seorang. Ada orang. Okay, kita pancing lah kat sini. Kat sini pun redup. Okay, memandangkan umpan tak ada, berkatakan udang je. Saya beli udang ya. Udang kat pasar je saya beli ni. So jom lah kita turun mancing. Kita bawa udang. Kita bawa box mancing. Bawa mancing ni wajib bawa kalau nak tinggal tak boleh. Bawa mancing ni nak tinggal tak boleh lah. So kita bawa mesin. Mesin. Kita bawa mesin. Mesin kita tak dalam ni je, bungkus ni je. Lepas tu kita bawa pancing satu. Ni pancing. Macam saya. Pancing ni Awashiwa Magician 8 kaki. Awashiwa Magician 8 kaki. So jom kita mancing kat sana. Nampak macam tak ada orang. Air pun surut. Air pun surut. Tapi kita nak try mancing-mancing ni kan. Kita nak try. Ada ketuk tak ada ketuk. Macam tu je lah. Okay, rasa macam, tengoklah hasil sekejap lagi. Kalau ada hasil lah. Kalau tak ada lah. Tak ada, kita balik lah. Okay, saya dah buat balingan pertama. Okay, first cast. Kita lang korang tengok dalam air tu. Ada banyak ikan belanak. Korang tengok. Tu nampak? Saya tak bawa tepung pula. Umpan roti pun saya tak bawa. So ni banyak ikan belanak ni. Okay, belanak dia main atas air ni je. Nampak? Uish, menarik. Macam kat kolam. Hari ni belanak main. Beranak main area sini lah. Okay, tengok situ. Saya zoom. Korang tengok. Banyak ikan. Banyak ikan beranak. Okay, saya dah buat first cast. Saya tengok ikan apa yang sudah makan jamah umpan saya lagi. Saya dah tukar cara. Tadi saya main bottom, sekarang saya main pelampung. Mana pelampung saya? Tu pelampung saya. Pelampung saya warna kuning tu. Sebab bila ikan belanak ada ikan pemangsa bawah ni. So ikan belanak tu dia lari-lari. Okay, saya tengok ada hasil tak ada hasil. Korang tengok situ. Todak tu dia kejar anak ikan. Beribu anak ikan kat situ. Ada kejar anak ikan. Tu pelampung saya. Mana pelampung saya? Tu. Kalau tak ada lagi 15 minit, saya tukar bottom balik. Okey. Kita tak boleh. Boleh dia dekat dia. Lepas. Biar okey, biar sampai pegang. Ikan tamuk sial, besar sial. Okey bang. Okey. Ikan bulan. Besar mak ikan. Bulan hidup. Tak. Umpun. Makan ni bulan. Bulan. Rezeki abang ni ah. Okey, biar. Dia tak lekat kat mulut tu, kau tahu tak? Kat mulut ah? Tak. Kat mulut. Sebab dia makan habis. Dia makan dalam.
Baik. Oh, dah berdarah dah. Biar je lah. Biar je lah dulu. Okay. Rezeki abang ni, ikan bulan dapat lah. Ayo. Oh, mana? Oh, besar ikan tu. Besar daripada selipar. Umpan pun tak habis lagi. Memang lah. Makan pumpun. Okay. Saya dah kemas-kemas nak balik. Okay, itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share video ni kawan. Sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.